Korang pernah tak jumpa satu lampu yang tidak menghasilkan apa-apa bayang? Sebenarnya lampu tanpa bayang ni dia wujud je dekat dunia kita. Macam mana dia ni boleh berlaku? Ianya bermula sekitar tahun 1800 ke tahun 1900 yang mana waktu tu doktor-doktor pakar bedah kita ni diorang tak menggunakan lampu tau untuk buat pembedahan. Doktor pakar bedah ni diorang membedah pesakit-pesakitnya ni dekat bawah cahaya matahari. Memang tak selesa lah cerita dia kan. Bayang-bayang yang dihasilkan oleh badan doktor tu telah mengganggu proses pembedahan yang sedang dilakukan tu lah. Adalah satu engineer ni, dia come out with one idea untuk come out dengan satu lampu tanpa bayang. Sebenarnya pencahayaan kita tak boleh nak hapuskan bayang-bayang tu sebab itu memang lumrah alam. Ada cahaya, adalah bayang-bayang tu. Tapi apa yang diorang buat? Diorang trik untuk hilangkan bayang-bayang tu. Korang bayangkan ada satu objek, so ada satu cahaya dekat sini, bila kena dekat objek ni dia akan hasilkan satu bayang-bayang, betul? So apa yang kita boleh buat adalah kita akan hasilkan lagi satu cahaya dekat sini untuk bagi dia tembak bayang-bayang ni supaya bayang-bayang tu hilang. Itulah konsep yang diguna pakai oleh engineer pada waktu tu. Jadi hasillah satu lampu tanpa bayang. Dia agak besar macam mana yang korang boleh tengok dekat sini. Even dia punya bahagian surface permukaan pembedahan pun merupakan satu surface untuk pemantulan cahaya supaya cahayanya tu akan ada dekat situ je. Jadi tak adalah bayang-bayang dihasilkan. Jadi teknologi ini pun telah diimprovise oleh kita punya engineer-engineer zaman sekarang untuk hasilkan satu lampu yang lagi canggih, yang orang kata apa, tak panas dan tidaklah mengganggu para doktor sekalian. Boleh ke orang-orang biasa macam kita ni pakai? Of course takkan tak boleh. Macam yang saya buat sekarang lah. Korang tengok. Saya pakai green screen. What happen is that kalau korang tengok dekat belakang saya langsung tak ada bayang-bayang. Kenapa macam tu? Sebab saya menggunakan lampu-lampu daripada Godot untuk memastikan saya punya bayang-bayang ni hilang dan saya boleh key lah saya punya diri ni untuk ada dekat mana-mana. Macam tu. Tapi ini bukan video pack review Godot bukan tau.